Datuk Seri Anwar, orang komplain pasal cukai SST buah-buah import. Kamu suruh orang tanam buah belakang rumah. SST, saya lihat ada beberapa mahasiswa dia mengeluh katanya kadar elektrik naik. Saya tak faham. Mungkin dia, betul saya tidak tahu. Saya tidak ada masalah orang menegur dan mengkritik. Kalau boleh jangan ada cukai sama sekali. Lebih baik bayangkan satu negara yang tidak ada cukai sama sekali. Tak adalah sekolah pun. Tak adalah nak naik gaji pejabat awam, cukai tak ada. Tapi andai kata ada satu dua yang terkena, wallahualam, boleh kita baiki. Tapi untuk menyatakan kami menentang kenaikan elektrik, ini cukai-cukai bertambah, saya tak betul. Begitu juga macam SST. Bila kita kenakan kepada buah-buahan import, kerana saya fikir sampai masa tanah subur, boleh tanam apa pun belakang rumah. Maka kita mula dengan kadar yang ambil keputusan ketat. Kenakan sedikit tarif ataupun cukai bagi buah-buahan import. So Datuk Seri, kamu perkenalkan cukai SST kat atas buah-buahan import ini sebab kamu nak suruh rakyat tanam buah belakang rumah. Oh, habis tu orang yang duduk mapan sepuri flat tu macam mana? Nak kena tanam buah-buah ni belakang rumah ke Datuk Seri? La ilaha illallah. Habis tu yang cukai SST kat atas ikan kembung, ikan tonggol, ikan bilis tu macam mana? Kita orang nak kena tangkap atau bela belakang rumah juga ke macam mana Datuk Seri? Fikirlah sikit, betul-betul. La ilaha illallah, apa nak jadi?